الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى المصلى على سيدنا محمد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله Sana ada ayat yang Tuhan sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang selalu menghadiri sembahyang berjamaah. Dengan Allah sebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Di sana ada orang-orang yang Sayyidina Muhammad yang tidak melekakan mereka itu jual beli, perniagaan dan juga jual beli an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad yang dimaksudkan dengan zikrillah ialah hudurul masajid, iaitu menghadiri sembahyang berjamaah di masjid. Sayyidina Muhammad itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad, pasal Tuhan sebut berkenaan dengan jual beli, pasal Tuhan sebut berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan dengan perniagaan. Sebab jual beli dan perniagaan ialah perkara Sayyidina Muhammad yang paling menyebabkan manusia, kalau dia berniaga, kalau dia jual beli, dia sudah tidak lagi boleh menghadiri masjid walid masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu kita faham masalah Sayyidina Muhammad yang dikatakan jual beli ni ataupun perniagaan ni ialah benda yang paling melekakan sekali masalah Sayyidina Muhammad, perkara yang paling menggalakkan sekali daripada sembahyang berjamaah musalla Sayyidina Muhammad. Maka sepatutnya orang-orang yang berniaga dia kena mengaji. Siapa-siapa nak berniaga dia kena mengaji dulu. Bahkan musalla Sayyidina Muhammad pada saya, orang nak berniaga ni sebelum diberi lesen dia berniaga, dia kena ada kursus dulu. Kursus dia nak abang ni, nak abang kata hampa berniaga ni hampa mesti kali. Hampa berniaga ni hampa mesti susah nak pergi jemaah. Tara hampa berniaga, tara hampa tak berniaga pun hampa tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau,
Hampa berniaga lagi hampa susah pergi masjid dan surau. Nak kena habaq ni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sifat orang ni lagi, sifat orang yang Tuhan puji ni, di samping depa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di samping depa sallallahu alaihi wasallam Muhammad selalu menghadirkan diri ke masjid dan surau, sembahyang berjamaah. Sifat sembahyang mereka tu ialah iqamus salah. Sifat sembahyang mereka ialah mendirikan sembahyang. Dia kalau boleh pergi masjid, sifat orang boleh pergi masjid selalu ni, dia bukan adak lah, dia tapi dia dia iqamah. Kalau adak ni macam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adak ni mana buat tunai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam budak-budak, kita kata, adik sembahyang lu dek. Tapi mana tu? Nak pergi main mak, mayang dulu. Dia pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad tengok-tengok bila mak suruh sembahyang, nak kat takbir dulu. Ambil uduk dulu. Dia pergi ambil uduk. Ambil uduk ni mak tak tengok, bagi basuh muka ya. Allah Rasulullah Muhammad. Dia tengok ambil macam ambil sembahyang, tengok dia sembahyang. Dia sembahyang, otak dia di mana? Tempat main. Kalau mak tak tengok, dia sembahyang tu macam mesin tu, robot. Cepat. Lah, sudahlah sembahyang. Sudah dah mak, mayang ni, mayang dah. Cepat sungguh. Tu dia panggil adab. Kira sembahyang, kira dia. Jadi iqamatus solah ni dia bukan sallallahu alaihi Muhammad, dia bukan adab. Adab ni tunai. Tusalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Tunai. Tunai mana apa? Buat. Tunai mana buat? Sallallahu alaihi Muhammad. Iqamah ni dia bukan adab. Kalau iqamatus salah sallallahu alaihi Muhammad, yang pertama sekali. Yang pertama sekali iqamah ni mana memperdiri. Iqamah memperdiri. Benda tak tegak kita bagi tegak tu mana iqamah. Allahumma salli ala Muhammad. Tianggul terbalik. Jadi kita berdiri tianggul, dia panggil iqamah tianggul. Berdiri tianggul. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita berdiri ni, Allahumma salli ala Muhammad. Taib. Mana berdiri? Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya bila kita iqamatus salah, mendirikan sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama sekali sembahyang tu Allahumma salli ala Muhammad ditunaikan dalam waktunya. Dalam waktu. Kalau kita sembahyang di luar waktu tu tak nama iqamah, sekalipun kita khusyuk sekali, tak nama iqamah. Iqamah ni buat dalam waktu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita buat luar pada waktu, dia panggil qadaan, qada. Dalam waktu dia panggil iqamah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua, sifat iqamah ni mana itmam, menyempurnakan sembahyang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang tak mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak mengaji, sebenarnya orang tak mengaji ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka tak mampu untuk menyempurnakan sembahyang. Sekalipun orang tengok macam dia sembahyang, tapi dia tak menyempurnakan sembahyang dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tak mengaji, dia tak tahu mana perkara yang membatalkan sembahyang, mana yang akan memberi pertambahan pahala pada sembahyang, dia tak tahu, sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu mana sunat, mana hak wajib, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak wajib ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Dia takkan boleh memperbuat yang wajib dengan sesempurna pasal tak mengaji. Allahumma salli ala Muhammad. Taib. Dari angkat takbir salah lah. Angkat takbir tu, sebab di angkat takbir tu ada niat. Allahumma salli ala Muhammad. Salah lah. Salah macam mana tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak salah pun tak sempurna. Dia tengok orang sembahyang angkat takbir, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Tapi ada orang macam ni, Allah tu hilang suara dia. Pasal apa? Sebab dia Allah Akbar, dia putih tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Dia ingat dia telah menyempurnakan. Daripada awal lagi tak kena dah. Salah Sayyidina Muhammad. Angkat takbir, salah Sayyidina Muhammad. Angkat takbir. Jadi diangkat takbir tu sendiri, salah Sayyidina Muhammad menyempurnakan dah sembahyang tu. Sebab sembahyang ni ialah salah Sayyidina Muhammad dimulakan dengan takbir, diakhirkan dengan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Ada orang nak khusyuk sangat, Allahu Akbar, pernah tengok? Nak khusyuk sangat, Allahu Akbar. Dia ingat dia khusyuk sangat dah. Salah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Sembahyang ni mudahnya masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Cuba tengok tutup guru angkat takbir. Allahu Akbar. Dia buat waktu bila tu? Niat masuk waktu bila? Kita nak bagi masuk semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Saja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat ikut imam kerana Allah Taala lagi masuk semua. Allah tak masuk ni. Allah. Jadi takbir raya. Allah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab nak bagi masuk semua tak masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia benda ni 3 perkara ya. Saja aku sembahyang fardu asar 3 perkara ya. Saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu maghrib. Tu yang lagi masuk. Jadi kalau kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak bagi masuk kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahu Akbar, masuk tak saja aku sembahyang fardu asar? Sikit ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Takkan susah kot. Saja aku sembahyang fardu asar, tak boleh masuk. Lepas tu 4 rakaat ikut imam Allah Ta'ala tu, lepas bab pun tak apa. No, lepas bab pun tak apa. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saja aku sembahyang tu. Taib. Jadi saja aku sembahyang ni, niat dia bukan niat dia bukan masalah Sayyidina Muhammad. Makna satu benda yang seketui itu masuk. Itu bukan niat. Okey. Cuba orang ada seekor lembu. Tadi seekor lembu tu waktu kami nak balik daripada mana tadi, seekor lembu lintas depan sekolah sekolah menengah atas bukit tu. Sekolah menengah apa? Sekolah menengah? Ha? Orang Tahmud tu lah, soalan Sayyidina Muhammad. Kami nak berderah, tengok seekor lembu lintas. Ni semua nampak lembu. Nampak lembu? Faham lembu? Bukan kucing kan? Okey, lembu tu nak kena bayang, bila sebut lembu tu nak kena bayang macam mata. Kepala dia, badan dia, ekor dia, kaki dia, tek dia. Jadi nak kena bayang macam tu ke? Dah. Bila sebut lembu, sap. Lintas lembu. Itulah niat. Allah Sayyidina Muhammad. Takkanlah tadi ambil wuduk nak sembahyang maghrib. Allah Sayyidina Muhammad. Langkah mai ni nak sembahyang maghrib. No, Allah Sayyidina Muhammad. Takkan angkat takbir tu tak boleh sembahyang maghrib. Faham? Takkan waktu angkat takbir tak boleh lintas sembahyang maghrib. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi nak angkat takbir tu nak sembahyang maghrib lah tu. Allahu Akbar. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Sayyidina angkat takbir ni jangan bagi lebih. Jangan bagi kurang. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Kelebih.
Allahu Akbar. Mana tengok? Lebih. Allahu Akbar. Setengah tak cukup. Allahu Akbar. Okey. Kalau macam ni, Allahu Akbar. Nasi hangit. Tahu nasi hangit? Kalau ni, Allahu Akbar. Nasi tak masak. Bagi masak macam mana? Allahu Akbar ni. Hak ni bagi condong ke kiblat. Sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang angkat takbir. Allahu Akbar. Nampak macam sempurna? Tak sempurna. Ni nak kena condong ke arah kiblat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ada pendapat ulama mengatakan mana bagi kena ni. Allahu Akbar sempurna. Ada orang mengatakan Allahu Akbar berbetulan dengan bau. Allahu Akbar, dua pendapat. Sudah sempurna. Orang perempuan, kalau orang perempuan itu Allahu Akbar. Orang perempuan ni kepit duduk dalam telekung tu. Pasal apa? Sebab telekung tak telekung, jadi duduk dalam telekung lah. Jadi masalah tu mana menyempurnakan, tu baru takbir. Masalah Sayyidina Muhammad. Qiyam, jadi sama ada kita letak macam tu ataupun kita letak macam tu. Kalau letak macam ni, pernah tengok Wahabi. Kalau macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa gaya sebab perut tak apa besar. Kalau perut besar baru sedap. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, mazhab kita tak pakai tu. Atas pun tidak, bawah pun tidak. Mazhab kita atas pada pusat. Condong sikit belah kanan. Masalah Sayyidina Muhammad. Mata tengok tempat sujud. Selagi mana sempurna, selagi mana tengok tempat sujud, masalah Sayyidina Muhammad sempurna. Tapi bila angkat, kurang kesempurnaan. Tak apa lagi angkat tu, clean pula. Jadi masalah saya nama tu menghilangkan kesempurnaan. Baik, bila imam baca, dengar soalan Sayyidina Muhammad, menghadirkan hati, dengar bacaan imam. Jadi sebenar-benarnya masalah Sayyidina Muhammad, banyak orang yang sembahyang dia tak menyempurnakan sembahyang. Bila dia tak menyempurnakan sembahyang, berarti apa? Dia tidak iqamah. Dia tak mengiqamahkan sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Qala wa iqamis salah. Jadi mana mendirikan sembahyang ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Sembahyang tu makna sembahyang apa? Sembahyang yang Allah fardukan. Sembahyang yang difardukan itu sembahyang 5 waktu yang Allah fardukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, sifat orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Allah puji ni ialah sifat mereka tu wa ita'iz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengeluarkan zakat ni bila masa sampai masa untuk kita keluarkan zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masa kita keluarkan zakat, masanya sampai, maka dikeluarkan zakat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sifat orang-orang ni ialah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kita bila kita rajin main masjid, dia main perasaan tu. Bila rajin main masjid, rajin main surau, rajin main jemaah, dia main perasaan. Perasaan apa? Yakhafuna yawman, takut kepada satu hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari itu hari apa?
tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Tataqallab mana tak tetap. Tataqallab al-qulub wal absar. Masalah Sayyidina Muhammad. Ni kita ni. Bila kita duduk dalam keadaan macam ni, semua orang tenang. Ni dia betul tak panggil tataqallab. Tataqallab ni maknanya masalah Sayyidina Muhammad, hati tak tetap. Hati kita tu berceramuk dan panggil tataqallab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kita tak bawa lesen, tengok polis nak roadblock. Kebanyakan hak tak bawa lesen ada masalah ni, semua pakai berhenti tepi motor. Tak pakai topi geladak, lesen tak bawa, semua tu tepi semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi kawan kata jom lah. Saya kena hari macam mana? Jom lah, baca-baca sikit. Tak berani. Hari buat lesen dia, hari buat lesen tak ada roadblock. Hari tak buat lesen, roadblock pula. Sayang sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, tataqallab. Tahan tak tahan? Dia tahan tak tahan? Tataqallab dia panggil. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Hari tu, hari kiamat ni, hari akhirat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari yang tataqallab. Selamat ke tak? Selamat ke tak? Selamat ataupun tidak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia macam orang duduk di ranau. Orang di ranau bukan tidur lena. Sejak saat tadi semalam 30 gegaran. Sallallahu Muhammad. Pagi tadi lebih kurang pukul 12, 48 gegaran. Pukul 3 tadi, pukul asar tadi 50 gegaran. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad agak-agak tidur malam lena. Tak lena. Pasal duk gegar. Jadi kalau kita tengok hari itulah masalah Sayyidina Muhammad, 2-3 ataupun sebulan lepas lah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, gegaran tu di mana? Di banjaran Tibet, di Nepal, 1000 orang mati. Masalah Sayyidina Muhammad. Hal tu kemuncak paling tinggi dalam dunia. Hal ni kemuncak paling tinggi di Asia Tenggara. Dia punya ketinggiannya ialah 13,435 kaki. Allah Sayyidina Muhammad. 13,000. Jadi kalau tinggi dia taruh tu, dalam dia taruh tu tak? Bawah taruh tu tak? Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah bawah tu bergoncang, tu habis. Bila dia bergoncang, masalah Sayyidina Muhammad, dia goncang lagi. Dia goncang lagi. Dia macam dui, orang minum domin dui. No? Domin dui macam kita, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang dudui kita tidur mindui kan. Tapi kalau bumi jadi indui dia macam mana? Pening. Ini apa tak lena tidur. Mesti daripada seorang kawan daripada Sabah, dia kata takut. Mati ramai, dah belah mati lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tak berlaku kita tak tahu. Hak berlaku tu macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Berkecai. Tak pasal tak cam orang, tak boleh cam. Pasal apa? Pasal jatuh tempat-tempat tu. Kita faham tu. Dia bila mendaki Kinabalu ni, Sallallahu alaihi Muhammad, dia pakai tali hak cakok. Kan? Lepas tu bila kemas di atas tu Sallallahu alaihi Muhammad, cakok tak turun dah, dia pakai aduk bergayuk lah. Merengkeh. Takut tu. Jadi bila bergerak tu, jadi meloreh turun semua, brum. Tu berkecai jatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tataqallab. Tu orang yang duduk di ranau tu tataqallab. Hai. Tataqallab. Al-qulub wal absar. Absar ni pandangan mata. Pandangan mata ni macam mana? Tataqallab. Mata tak tumpu kepada satu fokus. Tengok sana, tengok sini, tu dia panggil tataqallab. Pasal apa berbolak-balik? Pasal apa berlaku macam tu? Masalah Sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana masalah Sayyidina Muhammad, sebab orang lu tengok langit.
Siapa tengok langit? Sebab tak tahu daripada mana arah akan datang buku amalan kita. Ni kita harap malam ni kita main mengaji, Tuhan catat amal soleh. Sejam ni amal soleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Hari kita bayar syak, Tuhan tulis lagi. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ni tak sampai 2 minggu dah nak masuk bulan puasa. Bersedia lagi. Siapkan perasaan untuk bulan puasa. Seronok tak? Seronok. Kalau seronok, tak akan masuk neraka insya-Allah. Sebab Tuhan sebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang seronok dengan masuk Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tuhan haramkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Bagi seronok ya. Ada orang nak qasidah malam ni? Marhaban ya Ramadan. Ada ke? Boleh insya-Allah. Jadi kita insya-Allah waktu yang ada ni kita bagi seronok insya-Allah. Kita sebut marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan insya-Allah. Kena mai. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمنا على دوام. بجاه رسول الله نسأل حسن
Jadi insya-Allah kita doa moga-moga Tuhan panjangkan umur kita dan kita Tuhan bagi boleh lagi puasa untuk tahun ni insya-Allah. Sallallahu Muhammad. Dan berazam untuk puasa pada kali ini sallallahu Muhammad. Kita semua nak puasa paling baik dalam seumur hidup kita. Kita azam macam tu insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita azam puasa kali ini puasa terbaik sekali. Yang pertama puasa tu sendiri sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama puasa tu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita puasa hari apa? Hari apa? Khamis. Hari Rabu tu kita main tarawih malam tu. Macam tu. Jadi sallallahu alaihi Muhammad dan dipesan ustaz kat semua sallallahu alaihi Muhammad, sambutlah Ramadan di rumah Allah. Sambut Ramadan di rumah Allah. Jangan hari Rabu tu maghrib tu duduk mandi, duduk di kedai lagi, duduk di pekan lagi, tak duduk mana lagi. Sambut di rumah Allah sallallahu alaihi Muhammad. Waktu orang bang maghrib tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah marhaban ya Ramadan tu betul. No? Jangan jadi tetamu mai dah, kita duduk dalam rumah lagi. Yang syoknya tetamu sampai tengok kita dah sambut dia pun solat. Sallallahu Muhammad. Ramadan ni ya tetamu yang paling agung sekali. Sallallahu Muhammad. Lepas tu subhanallah, mula pegang malam tu pegang Quran. Semua orang paling kurang sekali habis baca Al-Quran. Bukan hafal bab lain ah. Ini ialah baca. Paling kurang sekali khatam Quran. Tapi semua anak-anak darul hadis ni Musallallahu Sayyidina Muhammad paling kurang kamu 2 kali. 2 kali. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada orang yang saya nak bagi 3 kali. Ada orang saya nak bagi 3 kali. Jadi kita semua paling kurang sekali. Tapi anak-anak menjamaah darul hadis mesti 2 kali. 15 hari khatam sekali Quran. 15 hari yang kedua mula dah. Bola balik Al-Fatihah balik. Sebelum raya lagi sekali. 2 kali khatam Quran. Allah SWT. Itu harapan Ustaz pada semua insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu buka puasa sallallahu alaihi wasallam, syukur pada kali ini kita buka puasa di sini sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di darul hadis, jamaah darul hadis. Usahakan buka puasa ni dengan al-aswadain. Apa dia al-aswadain? Al-aswadain ialah tamar dan juga ayak. Ayak dan juga kurma. Bukan teh tak. Bukan kopi. Bukan Nescafe susu. Bukan apa ni temikai susu. Ni ayak sunnah. Sunnah. Tak apalah. Nak buat teh ke, kopi ke apa ke, buatlah, tapi mula ni loh. Al-aswadain. Kurma dan juga ayak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurma dan juga ayak. Sallallahu alaihi wasallam. Ni pesan ni untuk tak mai pun sampaikan. Baik. Kurma 3 biji. 3 biji. Kalau dapat 3 biji, jangan makan kurma besar. Faham tak? Kalau kurma besar tu jenuh makan. Habis dia tak habis lagi. Orang makan sikit lah. Kurma haji kecil tu 3 biji. Nak bagi dapat pahala sunnah. Baik. 3 biji usahakan. Belajar. Lepas tu minum ayak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayak ni tak perlulah habis. Sikit sudahlah. Nak bagi kenangan sunnah. Kan? Lepas tu tak apalah. Buka puasa jangan banyak. Lepas tu buka puasa jangan makan banyak. Kalau kamu buka puasa dengan nasi, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kalau kamu biasa makan nasi itu penuh, ambil separuh ya. Separuh saja. No? Kalau biasa makan nasi separuh, belah 2 hari. Faham tu? Sikit lah makan. Ustaz pesan ni pada semua anak-anak Bani Manat. Jangan buka puasa tapi kamu tak ada mayang Jumaat Maghrib. Faham tak?
Jangan buka puasa sampai kamu tak sempat main jemaah maghrib. Macam mana? Tak kena puasa macam tu. Tak sesuai puasa macam tu. Kamu pulung buka puasa, kamu tinggal main jemaah. Jangan. Sallallahu Muhammad. Main maghrib pastikan mendapat takbiratul ula. Allahu akbar. Lepas daripada imam angkat takbir, angkat takbir sama dengan imam. Jangan pergi rakaat kedua. Jangan pergi rakaat ketiga. Ni, bagi elok. Dalam hidup kita, ibadat kita semua elok dalam bulan puasa ni, insya-Allah. Dan Allah Sayyidina Muhammad usahakan dalam sepanjang Ramadan, Allah Sayyidina Muhammad, kita tak meninggalkan sembahyang berjamaah. Usahakan sembahyang dalam Ramadan itu semua berjamaah. Masjid, surau, masjid, surau, masjid, surau. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau boleh ni cerita kalau balik. Duduk sini boleh tak boleh jaga, insya-Allah kalau balik rumah. Jangan sembahyang di rumah. Sembahyang di masjid, sembahyang di surau. Usahakan. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, Allah Sayyidina Muhammad, jangan tinggal sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Ingat tu. No? Jangan tinggal solat ba'diyah. Paling kurang buat dua sebelum, dua selepas. Allah Sayyidina Muhammad. Buat bagi elok. Jadi Musallallahu Sayyidina Muhammad, dan jangan tinggal sembahyang tahajud, paling kurang 2 rakaat. Mudah ya. Lepas tu sembahyang tarawih mesti 20 rakaat. Jangan buat 8, sebab sunnah tu 20 lah. Mesti buat 20. Kalau tak larat macam mana Aiman? Bayang duduk tapi pakcik-pakcik semua tengok awak ni. Budak-budak duduk lah, segar lah sikit kan. Tapi mesti 20. Duduk ke, berdiri ke, Salat Sayyidina Muhammad 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Salat Sayyidina Muhammad 20. Salat Sayyidina Muhammad. Kalau kamu contohlah, pertama orang buat 8, tak apa 8, tambah lagi bagi jadi 20 di rumah. 20 buat bagi elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Lepas tu pasti apa ustaz suruh ni? Sebab hak ni panduan nak bagi Ramadan tu Ramadan terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan terbaik. Lepas tu Sallallahu alaihi Muhammad sembahyang duha jangan tinggal. Sekalipun 2 rakaat saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi anak nak turun hadis mesti 4 rakaat. Duha 4 rakaat. Belajar buat lebih sikit. Ini Ramadan tak main selalu. Kali ni namanya tu dah takut hak kalau akan datang tak main dah. Pasal apa tak main? Sebab kita tak pi. Umur tak pi, main mana? Jadi usahakan Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kena setiap minggu menangis. Setiap minggu mesti teriak, nangis. Boleh tak teriak ni? Boleh kalau makan sikit. Makan sikit boleh. Bila kita makan banyak, hati kita keras. Tak boleh. Ramadan Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi zakat tu dulu. Nanti saya bagi lagi. Kamu kena buat. Ramadan, Nabi bila Nabi masuk Ramadan, Nabi akan katakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Ramadan Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kepala otak kita, aku nak buat ibadat ya Ramadan ni. Sallallahu alaihi. No, kalau kamu tak buat apa, baca Quran ya. Baca Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Selawat tak boleh seri 1000 dah. Selawat kena banyak daripada tu. Tambahlah 2000, 3000, lebih pada 1000. Dengan 1000 dah. Bagi banyak Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan ni hati bagi halus. Tak hati bagi halus. Bagi selalu dia berada rasa lembut nak menangis. Jaga pedur bagi elok. Jaga dosa mata, jaga dosa telinga, jaga semua. Jaga bagi elok. Kalau katakan kalau bahasa orang Kedah dah panggil pedur. Jaga bagi elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu jangan
abaikan malam Jumaat dalam Ramadan. Kalau boleh tak tidur. Kalau boleh. Kalau tidur untuk apa? Untuk mendapat pahala tahajud. Sebab tidak ada malam yang paling baik dalam Ramadan melainkan malam Jumaat. Dan dalam semua malam Jumaat tu Sayyidina Muhammad jagalah Jumaat yang terakhir sekali. Malam Jumaat yang terakhir tu nilainya sama malam Lailatul Qadar. Jadi ni Ustaz suruh pecut. Malam pertama pecut lah. Malam pertama Ramadan tu, hari Rabu tu, malam tu pecut lah. Kalau boleh, kalau saya nak pecut lah. Kamu dah lupa orang lah. Kamu tak kira siapa lah. Kamu kira kamu ya. Aku nak khatam Quran. 15 hari mesti sekali aku khatam. Mana sekali sehari 2 juzuk. Sama boleh lepi lagi 10 hari sekali khatam. Takkan tak boleh buat bulan Ramadan ni bukan main lalu, kali ni je. Puluh sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Puluh sungguh-sungguh insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita nak mendaki 10 yang terakhir. 10 terakhir ni Ustaz pesan. 10 terakhir ni kalau kamu tak pecut berdawai, 10 terakhir bermalas. 10 terakhir kita kesan malas. Kita tak mampu pergi. Kalau kita pecut daripada awal, maintain 10 tu. Dan hari-hari sembahyang sunat tasbih. Boleh tak? Hari masa kamu tak buat siang, buat malam. Tak buat malam, buat siang. Hari-hari buat tasbih. Bila Ramadan macam tu rupa, Sayyidina Muhammad baru sedar Ramadan, baru berasa Ramadan. Makan jangan banyak, ibadat kena banyak. Makan sok pun pada-pada, buka puasa pun pada-pada. Jangan makan banyak. Ramadan bukan bulan makan. Tapi ada orang buat Ramadan bulan makan. Pagi tak makan, tengah hari tak makan, dia makan waktu buka puasa. Boleh tengok dia buat apa? Buat jamak takhir. Dihimpun semua tak buka puasa tu dia makan. Jangan buat macam tu. Kesian kat diri sendiri. Sebab diri nak buat ibadat. Kita rindu Ramadan ni ibadat. Kita takut Ramadan ni last. Takut tak ada anak depan tak jumpa lah. Puluh sungguh-sungguh insya-Allah. Hari Jumaat pergi masjid awal. Pergi masjid awal baca Quran di masjid. Puluh sungguh-sungguh insya-Allah. Lagi sekali insya-Allah bila kita faham Ramadan ni, kita tak sabar, kita rindu dia nak mai. Rindu dia mai. Boleh insya-Allah sampai pada semua insya-Allah. Lagi sekali marhaban ya Ramadan, ulang 2 kali. Jadi kita minta tu, nas'alullah ar-Rahman, kita minta pada Allah yang bernama Rahman, rahmatan ala dawam, agar merahmati kita. Rahmat Allah tu sepanjang masa, sepanjang Ramadan insya-Allah. Dan kita minta dengan berkat kemegahan Nabi ni, nas'aluhu husnal khitam. Kena baca husna bukan husnu. Nas'aluhu husnal khitam. Kita minta umur kita habis umur yang baik. Dengan berkat Rasulullah tu kita mati dengan husnul khatimah. Tu mana kita minta. Siapa Muhammad ni? Nurullah. Nabi yang memadamkan segala kegelapan. Taib. Nabi yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu Nabi siapa dia? Nabi ialah Habibullah. Nabi ialah khairul anam. Manusia paling baik sekali. Lepas tu kita minta apa dia? Fa anta syafi'una, engkaulah pemberi syafaat pada kami. Wa anta badrut tamam. Wa anta badru, bukan badru, badrut tamam. Kamu ialah purnama yang sempurna, tu Rasulullah. Kita minta apa daripada Nabi? Syafa'ah, nabtaghi minka syafa'ah. Bila tu? Fi yaumiz ziham, hari orang bersesak-sesak, nama hari kiamat. Kita minta insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu alaihi
السلام عليه. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن
وصحبه وزوجاته وذرياته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم نور قلوبنا من هدايتك، اللهم نور قلوبنا من هدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.